Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi guys. Kita berada di depan Sogo Shopping Kompleks Sogo Kuala Lumpur. Ngam di traffic light itu kita berhenti nih. Traffic light menunggu lampu hijau. Pada hari ini malam minggu guys. Kita nak jalan-jalan ke pasar malam. Pasar malam Jalan Ta, Lorong Ta. Bukan Jalan Ta, Lorong Ta. Belakang Jalan Ta nih. Jalan Jem ini. Suasana petang lebih kurang jam 5 petang waktu Malaysia. Kita nyebrang jalan ni ke Harrison. Belakang Harrison tu ada pasar malam. Pasar malam menjual-jual makanan bermacam-macam ada. Kita seberang. Ni Harrison. Pusat baju, pakaian harian, baju Melayu semua ada. Ramai guys, malam minggu nih, pasar malam. Kita tengok pasar malam nih boleh tahan ramainya. Menghala ke pasar malam. Kita cari makanan dulu, makanan. Ni pasar malam. Belok kanan. Anda rela menjaga guys, penjaga keselamatan. Rela. Ni makanan. Macam-macam ada makanan ada. Macam-macam ada. Singgahlah, marilah. Okey. Tudung pun ada. Pasar malam. Pasar malam Jalan Ta. Ramai kan? Ramai sangat. Jalan-jalan cari makan. Leko ada, ni kerupuk leko. Apa ni kita cari makan. Bakso ada, soto ada, nasi lemak, nasi kerabu, macam-macam ada guys. Ramai pasar malam. Ramai sangat pasar malam. Ni kat sini kalau bulan puasa nanti bazar Ramadan. Sekarang pasar malam namanya.
Pasar Ramadan nih dia sampai sebulan orang menuju ke sini. Ini tempat parking. Ini Semahos nih. Masuk Semahos. Sampai semalam Jelantah. Jalan-jalan cari makan. Jalan cari makan. Ini cantik baju kurung. Tudung cantik guys. Tudung cantik. Kuala Lumpur. Jelantah Kuala Lumpur. Dia di Campbell. Kita di sebelah Campbell. Jelantah Kuala Lumpur. Pasar malam hari Sabtu. Sedap nih guys. Nah, ini mihun. Sedap makanan. Pasar malam makan-makan. Bisa? Oke, kita pergi Campbell pula. Kita pergi komplek Campbell. Shopping komplek. Campbell nih. Baju Melayu banyak. T-shirt. Dah lama tak pergi Campbell guys. Tandas rusak. Macam mana nak pergi tandas? Tutup. Air tutup. Nak kencing. Atas tak tutup? Ha? Belakang ni. Belakang ni? Buah belakang ni. Semahos. Okey. Campbell, tandas tutup. Tandas tutup. Nah, ni kita di belakang Semahos. Pasar malam Semahos, kita di belakang ni. Belakang Semahos. Belakang Semahos. Ramai ni pasar malam ni. Boleh tahan ramai ni. 4 hari 5 hari nak puasa. Hari nak puasa ni. InsyaAllah kita puasa hari Khamis. Sekarang hari Sabtu. Ramai ni. Ramai sungguh ni. Orang dah gaji, dah banyak duit, orang pergi pasar malam beli barang-barang makanan, beli barang
tudung, aksesori. Oke guys, kita pergi ini dulu. Masuk dalam. Semahos dah diubah swain. Nah, dah diubah dalam Semahos. Semoga perniagaan tuan dan segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Di sini ada beberapa peringatan penting dari kami, tuan pada pengunjung khusus pengunjung pertama, sila pastikan barang-barang berharga anda diletakkan di tempat yang selamat. Awasi anak-anak anda jangan terlepas. Awasi juga suami-suami anda jangan terlepas. Yang kedua, pastikan sampah-sampah dibuang di kantong sampah yang ada di sekitar pihak Alam Flora. Terima kasih kepada pihak Alam Flora untuk kerjasama yang baik dan di atas kejadian. Kita makan laksa, laksa sedap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lamunan Mi. Ayah lamunan nunggu tagak ni. Duduk makan mana? Ayah tak ayah nanti. Ha. Duduk mana? Di situ. Makan nanti. Makan nanti. Baik. Tak gini. Tanya dulu. Baik konten dulu. Baik konten banyak-banyak. Ah, boleh lah. Situ ada muzik. Malah ya. Lagi dataran. Dataran. Ah, jom. Samalam. Dua singgit. Dua singgit. Ini pasar malam Jalan Tah. Ni ramai guys. Pasar malam hari Sabtu, malam Minggu. Ini Semahos. Tuh Semahos. Ramai sungguh guys. Ramai sungguh. Suasana di Jalan Tah, Kuala Lumpur. Sebelah tu City One. Sebelah Ayah mana? tak payah nak konten terus je. Nak. Tak jadi. Ramai guys. Ha.
sungguh. Nah, sini tak ramai sangat. Ini tak ramai sangat nih. Baju spring dia ada. Pasar malam. Dah makan tadi, dah makan laksa. Ah, kita butang baju Melayu. Ini borong sini. Tiket. Belanja. Bagi-bagi depan bagi awak itu nak buka. Kita jangan makan. Rentang, Poku, Lelong, baju Melayu, Mega Hal. Halo. Kalau jadi baju tak bagi kan kena masuk ke dalam. Pasar malam. Makin ujung makin lengang. Tadi ramai dekat Sembah House tu ramai. Makin ke ujung makin lengang. Ayam soto sesin, tiga kan? Ayam. Ayam kah jangan ayam kah kan Selamat malam. Beli barang. Tengok baju Melayu ada tak baju Melayu. Kita pusing-pusing tengok baju Melayu dulu. Kalau ada baju Melayu, kita tengok baju Melayu. Kalau tak ada baju Melayu, kita jalan-jalan saja. Kita tengok makan. Ini laman orang putar kat sini. Sama Colosseum. Cuba gua ada mobil enggak kalau tak. Ni kita akan pergi keluar. Ini lorong kecil. Okay guys. Ni bak seller. Ni bak seller. Colosseum, Pawagam Colosseum.
Ni yang jual baju ah. Nampak ni. Kak. Set.